华人市区齐聚位于 M 伊萨街道的化龙宫，共同庆祝医药之神保生大帝的圣诞。在这场庄严的庆典中，信徒们虔诚祈愿，盼望获得保佑，祈求平安健康、经济稳定、福运绵长。在位于 M 伊萨街道的化龙宫，华人市区以4月9日庆祝保生大帝的生日。活动负责人 Henry 表示，庆典的系列活动从前一天开始，首先进行迎神仪式，随后举行 Kokun 和与来宾共同用餐的聚会。这次庆祝活动的目的是希望能获得保生大帝的庇佑，带来安全、财富以及改善居港和印尼的经济和治安。Acara pada hari ini sebenarnya dimulai dari kemarin, dari sembahyang menyambut dewa, kemudian hari ini puncaknya ada sembahyang, juga kokun itu sembahyang ultah dewa, kemudian dilanjutkan dengan perjamuan makan bersama, kemudian kita ada hiburan juga berupa karaoke gitu. Kok mungkin tujuannya kok apa kok? Perayaan tujuannya kok? Tujuan dari dirayakan ini pertama untuk merayakan ultah dari Dewa Pausut Tati. Tujuan keduanya kita berharap mendapatkan berkah dari Dewa. Henry 补充说，保生大帝的生日在农历3月的第12天，每年都受到隆重纪念。Ilham Wahyudi, PAL TV